Tuan-puan tolong jangan beli emas. Paling kecil yang tuan-puan nak beli adalah 0.25 gram. Kalau 0.001 gram mengarut tuan-puan, ianya terlalu kecil. Tak boleh nak baca ketulinan emas sebab emasnya terlalu kecil. Memang harga RM10 mampu milik. Tetapi kena tahu, adakah laku untuk dijual di masa depan? Kena faham tu. Kita simpan emas sampai capai matlamat kewangan, kita akan jual. Sampai masa kita perlukan duit, kita akan jual. Sampai masa kita nak tukarkan kepada aset yang lebih besar, kita akan jual. Jadi jangan beli emas 0.001 gram walaupun harga dia mampu milik. Tuan-puan kata RM10 je, saya beli 10 keping, tak terasa sangat. Tapi tak guna kalau beli, kalau hanya sekadar beli dan simpan, nak jual balik tak laku. Dan kena tahu emas ni tuan-puan, bila kita jual, dia akan berlaku spread, iaitu susut nilai emas. Bila berlaku spread yang akan ditolak berdasarkan ikut berapa gram emas yang kita nak jual. Lagi kecil emas, lagi tinggi spread dia. Bayangkan kalau emas tu 0.001 gram. Tolaklah 9% spread. Berapa yang tuan-puan untung? Bukan tuan-puan untung, malah tuan-puan rugi. Simpan emas, kena ada ilmu. Jangan kita sembrono je. Duk beli tengok harga RM10 kan. Emas juga. Kena tengok emas ni, emas yang macam mana yang sesuai untuk kita simpan. Dan paling kecil berat yang kita boleh simpan untuk simpanan. Dia ada dua tuan-puan. Simpanan atau koleksi. Kalau koleksi tuan-puan nak beli 0.01 gram tu pun tak apa. Sebab nama pun koleksi, nak simpan je kan. Tapi tujuan kita simpan emas untuk membina kekayaan di masa depan. Tujuan kita simpan emas supaya kita nak dapat keuntungan 2 ke 3 tahun.